Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan tengok video Originally The Movie 2. Bukan yang macam betul-betul yang lama tu kan. Kita tengok yang macam sekejap punya aja. Jom kita tengok. Ya. Sebelum tu saya nak cakap betul jangan lupa subscribe tu guys. Ni kita akan tengok video dia ni. Sekejap kita tak macam ni. Kita tengok cari. Mana? Ni kita tengok. Guys, saya tutup je. Okey, kita buka. Ali, bangun. Kita dah masuk. Kerja kita belum selesai. Saya tak tahu macam mana. Saya dah cuba yang terbaik. Dah ikut apa yang Batal suruh. Dah buat semua yang saya patut buat. Jadi, sebab kau dah cuba, tak ada benda buruk boleh berlaku. Wow. Cantiknya. Uncle! Ali! Punyalah lama tak pergi misi sama-sama. Itulah. Macam tak percaya lah. Ini peluang untuk kamu buktikan kebolehan kamu sebagai ejen Satria. Semoga berjaya. Satria? Satria? Apa tu? Satria masih belum diluluskan. Sebab itu kita perlu nampakkan hasil dalam misi sebenar. Kamu yakin? Kalau jadi apa-apa, kamu sanggup tanggung? Tahun ni guys. 22 Mei ni guys. Jangan lupa nak tengok guys. Aku dah mula nampak permainan dia. Ancaman Numeros selama ni. Uno, Cinco, mereka bukan bertindak sendiri. Ada pihak lain yang mengatur semuanya. Musuh lama. Apa kamu dah buat? Aku tak tahu berapa lama aku tunggu saya. Dalam konteks filem dan serial animasi Jen Ali, hubungan antara Ali dan Alicia adalah sebagai rekan Indonesia guys. Ni kita akan tengok. Kita tengok yang ni pula. Jom kita tengok guys. Luar biasa. Malah setanding filem animasi antarabangsa. Reaksi itu diberikan penonton bertuah yang berpeluang menyaksikan tayangan eksklusif Ejen Ali The Movie 2 siang tadi. Ya, sebelum filem itu ditayangkan seluruh negara minggu depan. Ali, bangun. Kerja kita belum selesai. Tayangan istimewa ini dihadiri wakil media, peminat filem animasi dan selebriti. Penonton dibawa menyelami cabaran baru Ejen Ali yang diuji dengan misi lebih besar menerusi projek Satria. Pengalaman menonton filem baru ini disifatkan mengagumkan dengan mutu visual dan animasi yang lebih realistik. Almost semua watak-watak yang keluar on screen, kita push dia punya quality realism tu lagi tinggi. Kalau tengok Alicia rambut, dia punya bulu mata, kalau tengok shot yang close up dekat tu sampai boleh nampak lah bulu roma dekat muka tu kan. Bukan hanya daripada aspek visual dan teknikal, jalan cerita yang diketengahkan juga lebih matang selain sesuai ditonton seisi keluarga. Saya menonton satu benda yang baru. Dari segi visual tu rasa benda yang baru terus. Tapi it still mengekalkan essence Ejen Ali tu. Dan tu memang buat saya happy sangat. Saya sebagai seorang yang suka tengok animasi air, korang kena tengok filem ni because animasi air dia mengancam. campur aduk perasaan saya. Sumpah.
Wah, Saya sangat main bro. Kenapa? Perasaanku campur aduk dan aku belum bisa menerima apa yang terjadi selama film Agent Ali movie yang kedua ini. Hadir sama ke tayangan eksklusif ini Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima dan Primeworks Studios, Nini Yusof. Agent Ali The Movie 2 terbitan Wow Animation dan Primeworks Studios dengan kerjasama Comet Production akan mula ditayangkan di pawagam seluruh negara 22 Mei ini. Habis dah. Guys. Ani dah pula. Satria masih belum diluluskan. Sebab itu, kita perlu nampakkan hasil dalam misi sebenar. Kalau jadi apa-apa, kamu sanggup tanggung. Ya, akhirnya official trailer Agent Ali The Movie 2 telah pun dibagikan oleh kreator Agent. Sekejap kita cari yang ni. Yo, what's going on, you guys? This is your boy RBG, aka the Random Black Gamer. Here we... Tengok ni. Ni. Tahniah Ali, kamulah pengendali Satria. Sebagai persediaan, Marshal Agent Ji Jo akan melatih kamu. Hello Ali, saya akan sentiasa bersamamu. Saya yakin rescue kit ini adalah intel penting yang akan sentiasa meningkatkan tahap kemahiran kamu. Roti? Sebagai panduan misi kamu, kekuatan sebenar ada dalam diri. Seperti roti ini, sedap dimakan begitu saja. Misi kamu bermula sekarang. Okeylah guys, sampai situ saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen and share kepada korang semua yang belum tengok. Okay, dah tengok tapi belum subscribe, tolonglah subscribe video saya. Okeylah, Assalamualaikum, bye.